أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita di dalam surau ini dan di dalam bulan Syaban, dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kekalkan kita di dalam keimanan, dan kita mohon pada Allah taala supaya Allah kekalkan keimanan yang benar ini sehingga akhir hayat kita. Yang keduanya, marilah sama-sama kita ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana segala amalan yang ikhlas daripada amalan-amalan kebaikan pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, barisan AJK surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru yang ada, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Baik, kita akan sambung lagi pada bab menyatakan lidah ini setelah kita telah diterangkan oleh pengarang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dan kita ambil syarahan dia daripada kitab Qalbun Salim yang dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Muhadir bin Haji Jul, tentang kejahatan paling banyak daripada anggota badan kita ini dibuat oleh lidah. Dinyatakan itu. Baik. Berkata Sayyidina Abdullah ibn Amru ni syarahan bin Al-Ash, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah nak bagi tahu kita kepada kaedah bagaimana kita nak menyelamatkan mulut kita, lidah kita ni daripada melakukan dosa. Antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man sabata naja. Riwayat At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Nabi sebut, sesiapa yang diam, dia akan selamat. Man sabata naja. Nabi kata, siapa yang diam diri. Makna diam ni apa, tuan-tuan? Maknanya dia tidak bercakap kosong. Tidak bercakap benda-benda yang tidak berfaedah. Dan dia menghindarkan lidah dia ini daripada mengata orang, mengumpat dan sebagainya, seperti mana yang kita sebutkan sebelum ini.
Jadi Nabi kata man samata naja, sesiapa yang diam banyak dia akan selamat daripada banyak perkara. Ni diam daripada berkata yang tidak baik adalah suatu kebaikan. Maknanya kita tahan lidah kita ni daripada menyambung cerita-cerita yang tidak baik. Contoh macam fitnah, kan? Kawan kita ni memang suka mengarutnya, bercakap mengarut, kan? Kita pun tambah lagi, betul lah dia tu, kita tambah. Betul lah memang dia tu jahat, kita tambah lagi cerita. Walaupun benar, tetapi kita nak jaga lidah dan hati kita ni supaya tidak terlibat di dalam dosa. Walaupun perkara jahat itu benar dilakukan orang yang mengumpat itu. Mengumpat ni macam mana? Mengumpat ni, yang dikatakan mengumpat ni apa? Memang benar kesalahan itu, keaiban itu ada pada si pembuat tu. Ada pada orang yang kita mengumpat tu, memang ada. Contohnya kita kata dia ni hitam, gemuk, memang ada pada dia. Tapi boleh jadi mengumpat sekiranya kalau dia dengar perkataan kita tu, kita kata kamu ni hitam, kamu ni gemuk. Dah lah, gemuk pendek pula tu kan, contoh. Kalau dia dengar perkataan tu, dia sakit hati. Itu kira mengumpat. Itu dikira mengumpat. Sama ada di depan dia ataupun di belakang dia, tersembunyi, dia tak tahu. Kalau dia tak tahu lagi, kalau dia dengar, lagi dia sakit hati. Dengar depan-depan pun dia sakit hati. Baik. Jadi Nabi sebut, diam diri. Tapi manusia hari ini ramai yang lebih suka menokok tambah tanpa dia merujuk kepada empunya diri dalam kes tersebut. Betul ataupun tidak cerita ni, terus sebar. Ini bahaya dan musibah, yang di antara musibah yang terbesar yang akan berlaku pada umat akhir zaman. Ni dia tak rujuk kepada owner ataupun orang asal tentang perkara tersebut, tetapi apa yang dia buat, dia terus komen, terus dia buat video, dia cakap benda ni. Lalas malu diri sendiri kalau kata perkara tu tak benar, tapi sebelum tu dia dah sebarkan perkara tu tak benar. Dalam malu diri sendiri. Bila malu diri sendiri, dia buat perkara lain pula dengan menggunakan lidah. Dia nak tutup aib dia tu. Jadi perkara ini sepatutnya, senang cerita tentang sosial media ni, kita kena guna perkara yang baik. Jangan kita sebarkan perkara-perkara fitnah, mengumpat orang, mengeji orang. Sama ada kita lain pendirian kita, lain kita punya bendera politik kita, lain pemikiran kita, atau apa-apa saja yang bercanggah dengan puak lagi satu ataupun orang lagi satu, maka kita, kalau perkara itu perkara yang tidak membawa faedah, jangan kita sebut. Nabi dia semua dia bergaul. Nabi semua orang dia bergaul. Sama ada asal dia ni musuh Allah, tapi dia tak tentang lagi Islam, tapi ujung-ujung dia menentang Islam, tak nampak zahir dia menentang Islam. Yahudi, apa yang tak buat dengan Nabi? Nabi juga bergaul. Orang-orang kafir, orang-orang Arab Badui, semua Nabi bergaul. Dan setiap yang bukan Islam berjumpa dengan Nabi, kalau mereka tak nak percaya akan mukjizat Nabi, mereka akan menghina Nabi. Tetapi Nabi tidak menghina mereka balik. Ni salah satulah kita selalu sebut menghina, mengumpat ni. Itu tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Tak pernah kita dengar daripada kitab-kitab besar sirah Nabi tentang Nabi membalas kejahatan balik. Tak pernah kita dengar hadis yang menunjukkan Nabi SAW ni menggunakan lidah baginda untuk membuat jahat kepada orang lain. Yang baginda tahu, yang diajarkan oleh Jibril dan yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala adalah menyebarkan hidayah Allah. Itu saja. Berkata baik kepada masyarakat. Sebab itu ada antara sahabat-sahabat Nabi yang mereka ini bila dengar kata-kata Nabi, asalnya mereka ni bukan Islam, tapi bila mendengar kata-kata yang keluar daripada mulut Nabi sendiri, mereka cair dan mereka masuk kepada agama Islam. Ni
Sebab hikmah dia macam tu, tuan-tuan. Hikmah orang nak balas orang, nak bagi orang yang membuat jahat kepada kita itu merasa sakit, lebih baik diam. Kalau kita balas balik kepada orang yang buat jahat, kita balas kejahatan yang sama seperti dia ataupun lagi ekstrim kita balas kepada dia, lagi seronok dia usik kita. Tapi kalau kita diam, dia akan fikir, aku ejek dia, aku hina dia, aku buat jahat, dia tak ada respon, dia relax. Orang jahat, dia tunggu respon kita. Kalau respon kita buat tak tahu, buat dia je, insya-Allah dia akan diam cepat. Dia takkan dah silap-silap dia datang jumpa kita, aku minta maaf lah kat hang, aku yang buat semua ni, keluarga hang kucak-kacir, aku yang buat. Tapi kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, dia akan lagi rancak, tuan-tuan. Akan lagi rancak dia menabur fitnah. Kalau anggota badan dia buat itu, sihir dan sebagainya, sehingga kita ini terjunam. Dan dia sangkakan bila kita mati terjunam, kita ni lemah, dia sangkakan diri dia berjaya. Nak berjaya, kita diam daripada melawan dia. Sabar, di situ ada sabar. Sabar Nabi tinggi. Sabar para sahabat Nabi sangat tinggi. Kita tak boleh challenge. Tapi janganlah bila kita tak boleh ikut semua sabar Nabi dan sahabat-sahabat, kita tinggal semua. Dalam kaedah Islam, kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Ambil sabar dari kisah-kisah Nabi yang banyak. Ambil sabar bagaimana Nabi hadapi sekian. Kalau aku rasa sekarang aku ni dah lemah, putus asa untuk beribadat, untuk zikir kepada Allah Ta'ala, Nabi sendiri pun istighfar kepada Allah Ta'ala. Ambil cerita sirah Nabi ini sebagai pemberi semangat, sebagai ataupun charging kita, untuk kita tambah lagi bateri semangat kita, supaya kita ini tidak cepat putus asa terhadap orang sekeliling, terhadap apa yang terjadi pada kita. Sebab itu ramai hari ini, tuan-tuan, orang tak nak mengaji ilmu agama sebab dia tidak ada semangat, salah satunya. Dan bila tidak ada semangat, maka lahirlah orang yang jahil banyak daripada lahirlah yang ramai jahil daripada orang yang berilmu. Hari ini ada orang buat, tak tahu dia buat macam mana, isu juga, Said kita ulas tentang bacaan Al-Quran yang dijadikan sebagai macam nyanyian. Subhanallahil azim. Ini perkara yang tak pernah dibuat oleh sahabat Nabi, yang mereka ini merupakan penghafal Al-Quran. Tak pernah dibuat pada zaman Nabi, tidak ada lagi, melainkan qasidah, burdah, berzanji, itu lain. Itu bukan ayat Al-Quran. Adapun ayat Al-Quran dinyanyi, bukan taranum lain. Taranum memang bacaan Nabi pun ada. Ini siap ada gitar dan sebagainya. Bila kita tegur, ini semua menuju ke arah kejahilan, tuan-tuan. Jadi lebih baik kita diam, depan guru kita diam, depan sahabat kita yang tengah buat fitnah pun kita diam, jangan kita menyampuk. Supaya apa? Kita tidak termasuk dalam orang yang membuat fitnah, orang yang buat dosa mengumpat dan sebagainya. Ini dosa besar. Apatah lagi menghina para ulama. Walaupun dia tak separti dengan kita, tak sependapat dengan kita, kita hormat kerana dia ini adalah orang yang lama dalam mengaji ilmu pengetahuan. Walaupun ada certain pendapat dia ini yang bercanggah dengan apa yang kita belajar daripada guru kita, tetap kita kena hormat. Dan menghina para ulama ini adalah dosa besar. Itu di antara dosa-dosa dia. Baik. Kemudian disebutkan lagi, bikasratus samti, ada ulama yang menyebutkan disebutkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sahabat Nabi dan merupakan sepupu Nabi. Apa kata Sayyidina Ali? Bikasratus samti takunul haibah, dengan banyaknya diam, disitulah akan terdapat kewibawaan ataupun harga diri. Sebab tu Nabi diam. Orang tengok Nabi daripada jauh pun nampak kehebatan, haibah Nabi.
nampak kehebatan Nabi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bila mana hadis menceritakan tentang bentuk tubuh badan Nabi SAW. Para ulama kata seumpama Nabi pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tolong ciptakan badan aku bentuk begini, cantik. Tapi Nabi tak pernah minta. Cuma dalam hadis ni Nabi diceritakan tentang bentuk tubuh Nabi ni, kepala Nabi besar yang tepat selari dengan sasanya badan Nabi SAW. Tengok badan Nabi pun, bila Nabi berpakaian dan berjalan, tengok cara Nabi jalan pun ada di kalangan sahabat yang masuk Islam. Kerana apa? Haibahnya Nabi, kewibawaan Nabi itu ada pada seluruh anggota zahir badan Nabi SAW. Apatah lagi sifat dalam. Nabi memang jenis orang yang tak cakap banyak. Dalam hadis yang lain diceritakan Nabi ni macam mana sifat cakap Nabi. Sifat cakap Nabi ini, Nabi kadang-kadang Nabi sebut pendek je. Contoh dalam hadis 40 Imam Nawawi disebut la taghdab, Nabi sebut 3 kali. La taghdab, janganlah kamu marah. Sebut perkataan tu pendek saja. Maknanya Nabi tak banyak cakap, tapi maknanya luas. Kita sebut banyak tapi kosong. Dan penuh dengan dosa. Kita cakap banyak, manusia sekarang ni cakap banyak tapi ilmu dalam dia apa pun tak ada. Bahkan menambahkan dosa lagi. Ini. Sebab mereka tidak mengikut apa yang telah disebutkan, diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Maknanya dalam percakapan umat akhir zaman ini, kebanyakan, bukan semua, kebanyakannya dalam percakapan mereka ini tidak ada ilmu pengetahuan. Itu yang kita katakan tadi, kesan daripada putus asanya umat akhir zaman ini, kebanyakannya tidak mengajikan ilmu pengetahuan. Bila mereka cakap pun tidak melambangkan apa yang mereka cakap itu ada ilmu pengetahuan di dalam dia. Cakap kosong. Tentang kita tengok dekat kedai mamak berapa ramai anak-anak muda kita lepak. Subhanallahal-azim, 2-3 pagi. Bukan tak boleh minum, boleh minum balik, tapi berapa lama dengan mencarutnya dan sebagainya. Kejap lagi tengok benda-benda pelik di handphone, tengok benda-benda lucah, mula cakap begini tentang perkara maksiat, ditambah pula dengan lidah cakap perkara itu tentang maksiat. Subhanallahil-azim, ini musibah akhir zaman. Kalau musibah yang melanda banjir baru ni kita nampak, ini musibah yang tak nampak, tapi kesan dia memang sangat boleh merosakkan manusia. Ini musibah paling besar untuk kita yang telah berumur dan sebagainya, yang berilmu. Ini musibah bagi. Kalau Allah timpakan musibah, Allah tak pilih secara umum, Allah tak pilih orang yang buat maksiat saja. Tsunami, Allah hapuskan semua, ulama ke, tak ulama ke, orang awam ke, orang Islam ke, tak Islam ke, Allah sapu habis. Kerana apa? Kerana satu maksiat di negara itu buat, habis Allah sapu. Sekali-sekali kita kena, tuan-tuan. Ini di antara musibah yang besar akhir zaman. Dan Sayyidina Ali pernah mengatakan juga, afdalul ibadah as-samtu wa intizarul faraj, iaitu ibadah yang paling afdal adalah diam. Maknanya ibadah dari segi, maknanya berdiam daripada melakukan ataupun percakapan, daripada melakukan percakapan maksiat dan dosa, itu ibadah. Berdiam diri daripada melakukan dosa lidah dan maksiat lidah, itu ibadah. Itu ibadah, kata Sayyidina Ali. Tapi berdiam diri kalau ditanya oleh guru, itu ada masalah. Dan apa? Mungkin dia tak faham. Mungkin dia menyampah dengan guru tu, dia buat tengin je. Tapi berdiam diri daripada mengatakan perkataan yang lucah, yang tak elok, yang menghina orang, itu adalah berdiam diri daripada perkara itu adalah ibadah. Tapi orang tak sedar perkara itu. Lagi mereka boleh buat, menyakitkan hati orang,
lagi itu dia orang buat video dan sebagainya. Saya sebut video-video ni sebab zaman saya sekarang, tuan-tuan. Maknanya zaman saya tu maknanya apa, tuan-tuan? Zaman sekarang ni memang apa-apa video. Tak puas hati orang, video. Tak puas apa, orang tu belah sana ejek belah sini pun buat video macam sama. Perkara itu sangat, macam mana kita nak ni, tuan-tuan? Cuba bagi cadangan sikit, macam mana kita nak elakkan, kita nak hapuskan perkara itu. Lagi moden, maknanya lagi banyak teknologi yang dikembangkan yang boleh kita guna untuk manfaat, sebenarnya lagilah musibah besar. Musibah besar macam ni, bahana akhir zaman. Baik. Dan menunggu jalan keluar, maknanya jalan keluar tu maknanya kita cari kaedah untuk elakkan diri kita daripada melakukan maksiat. Hasan Al-Basri yang meninggal pada 110 Hijrah berkata, imla'ul khairun minas samti fasamtu khairun minal imla'i syarri. Mengejarkan sesuatu kebaikan lebih baik daripada diam, dan diam lebih baik daripada mengajarkan keburukan. Mengajarkan sesuatu kebaikan lebih baik daripada diam. Kalau dibandingkan dengan diam, kemudian kita mengajarkan orang yang baik. Satu, mengajar orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan. Satu, dia diam. Dia tengok maksiat pun dia diam. Dia tengok anak kita tak pakai tudung pun kita diam. Itu keburukan. Kita tengok, kita ada anak kita pakai seluar pendek nak pergi main bola. Anak kita nak pergi jalan dengan kawan-kawan dia, tak pakai tudung, kita diam. Itu keburukan dalam keluarga kita. Ini maksud Hasan Al-Basri. Tapi kalau kita tegur, itu adalah satu kebaikan. Sebab Nabi sebut, balighu anni walau ayat. Nabi sebut apa? Sampaikanlah walaupun satu ayat. Kamu nak keluar kan? Kita tegur anak kita. Kamu nak keluar main bola dengan kawan-kawan kan? Seluar tu, lutut tu dah cantik sangat ke? Pergi pakai seluar. Ayah ada beli kan? Seluar 3 suku. Bukan tak boleh pakai seluar pendek. 3 suku, 4 suku ada. Ayah baru beli kan? Pakai tu. Yang kamu nak pakai seluar pendek atas daripada lutut ni, kenapa? Nanti nampak habis. Koyak ke apa dah tak tutup aurat. Yang tu pun tak tutup aurat. Ayah dah beli dah. Boleh. Kamu nak pergi main bola boleh. Tak ada masalah. Tapi tu kau pakaian tu. Kamu nak keluar dengan kawan-kawan, pakai tudung elok sikit. Tak usah duk belit, dada nampak. Hari ni trend wanita pakai tudung macam mana? Belit. Dada depan ni tak tutup langsung. Sedangkan dalam Al-Quran Allah sebut apa? Wahai wanita, yang kita faham daripada ayat Al-Quran tu, wahai wanita, tutuplah kepala kamu dan dada kamu. Sebenarnya pakai pakaian yang menutup dada, yang cukup syarat tutup dada itu adalah perintah Allah. Tapi hari ni artis kata apa? Terpulang bila orang netizen tegur kan. Netizen tegur kata, tutuplah aurat semua. Terpulang pada saya nak buka aurat ke, nak tutup aurat ke? Kalau Allah tanya, saya boleh jawab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dosa saya tanggung. Bukan kamu tanggung. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini masalah besar. Itu pun satu dosa, mengeluarkan kata-kata, tak apa saya tanggung. Hebat betul kamu. Ini di antara musibah juga, tuan-tuan. Jadi mengajar sesuatu kebaikan, kita ajar kepada anak kita lebih baik daripada diam. Maknanya kalau seorang ayah dia berdiam diri, nampak anak dia buat maksiat, dia berdiam diri, ini satu kelemahan besar pada seorang ayah. Betullah kata hadis Nabi, akan lahir generasi yang mana dijadikan mak ayah dia ni seperti kuli. Kuli ni bukan tunggu suruh mak ayah, ayah tu lap mak pergi masak sekarang saya lapar, bukan. Dimaksudkan hadis itu juga apa dia? Seorang ibu dan ayah tidak mampu menegur anaknya yang membuat maksiat. Berat ni tanggungjawab, tuan-tuan. Bukan kita dan hari ni ada orang yang sampai dia takut kerana rezeki dia tak cukup, yang bunuh anak dia. Saya jumpa baru ni, tuan. Subhanallah. Yang nyaris nak buang anak dalam kandungan pun ada. Dia kata, kalau bahasa kasar saya, apa bodoh sangat kamu.
Jaminan rezeki anak dalam kandungan itu adalah jaminan Allah, bukan jaminan suami kamu. Bukan jaminan kepekerjaan kamu. Bos tak bagi pun Allah akan bagi. Bos tak bagi gaji, potong gaji, tak apa. Yakin Allah yang bagi. Allah yang bagi. Jadi ini semua macam mana tuan-tuan kita nak ubah. Kadang-kadang kita tak mampu juga kan. Kita doa ni. Tuan-tuan bawa kita sambil tu zikir, ya Allah, niat zikir yang tuan-tuan baca, ya Allah, yang mana anak beranak aku, pasangan aku, adik-adik aku, ipar duai aku, yang mana tak dapat hidayah lagi, dengan asbab saya baca zikir ini, dengan asbab saya baca salawat ini, ya Allah, kurniakanlah hidayah kepada mereka. Sebab kita tegur orang, kita lagi merajuk. Kalau kita cakap benda baik kan, sedangkan ulama-ulama pesan, mengajar satu kebaikan itu lebih baik daripada diam. Tapi kalau kita tegur orang, kita ajar kepada baik, dah besar, anak kita dah besar. Ngajuk pula lari pada rumah ikut power, dah masalah besar. Kita tak nak kembangkan lagi masalah. Kita nak puncukkan masalah tu, nak tutup masalah. Kita tak mampu, kita, ya Allah, anak aku sekarang ni dah lari jauh ni. Aku tahu aku lemah, ya Allah. Dengan asbab doa ni, dengan asbab zikir yang aku baca, berilah hidayah kepada mereka dan berilah hidayah kepada aku. Ini semua benda yang perlu kita buat. Tanggungjawab yang Allah berikan kepada kita. Baik. Dan diam lebih baik daripada mengajarkan keburukan. Ramai tak yang ajar di surau dan masjid perkara akidah yang tak benar? Ada yang kata Allah duduk di langit. Ada yang sebarkan cerita Isra' wal Mi'raj bulan Rejab lepas dengan cerita yang mengarut. Dia kata apa? Nabi naik ke langit, Nabi tunggu kejap. Tunggu siapa? Kata ajaran sesat ni, kata ustaz yang sesat ni, Nabi tunggu kejap di Sidratul Muntaha. Tunggu siapa? Tunggu Allah. Tunggu Allah tengah buat apa? Allah tengah solat. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan kalau dengar ustaz tu ceramah tentang Isra' wal Mi'raj dia tu, pasal dok panggil lah. Ni tidak berdasarkan hadis Nabi SAW. Bukan saya dengki dengan ustaz tu. Jangan takut kita terjebak kepada ajaran sesat, mati kita mati kufur. Allah tidak duduk di langit. Allah tidak duduk di langit. Ada yang cerita kata Nabi naik ke langit, ada tirai di antara Allah dengan Nabi. Macam kita dengan muslimat. Muslimat duduk belah sana, Nabi kita duduk belah sini. Umpama macam tu, mereka kata bila Nabi jumpa Allah kat langit, Allah duduk seberang sana, Nabi duduk sebelah sini. Bercakaplah Nabi dengan Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kufur, tuan-tuan. Menyebarkan perkara itu kufur. Ramai yang tersesat tu. Jadi apa kata ulama kata, berdiam diri daripada menyebarkan keburukan. Akidah yang buruk tadi, akidah yang sesat dia sebarkan, itu tidak baik. Baik kita diam diri, tak tahu, kita tanya kepada para ulama. Kita sebab itu perlukan ilmu pengetahuan. Baik. Susah tuan-tuan kita nak ubah ni. Di apa dekat Allah jalan nak ke Simpang Pulai tu. Bandar apa? Allah. Di situ ada gerakan ajaran sesat namanya Wahabi, tuan-tuan. Di situ ada pejabat dia. Dia ajar macam kelas duha. Dia ajak masyarakat pergi kelas duha. Ada belajar tentang fiqh. Tapi bila dia ajar bab akidah, dia akan cakap macam-macam yang tak betul. Terus ada ikut, tuan-tuan. Kita telah digazetkan dalam Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, bahawa Wahabi adalah sesat. Mu'tazilah adalah sesat. Syiah adalah sesat. Yang benar, yang akan dimasukkan ke dalam syurga adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tak ada akidah lain. Ini akidah Nabi. Kenapa kita kata akidah Nabi? Allah turunkan wahyu qul huwallahu ahad sampai habis kepada Nabi. Itulah menggambarkan akidah ataupun imannya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana surah Al-Ikhlas ini semua menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan kena tengok-tengok. Kalau tak tahu, tanya guru-guru yang boleh kita rujuk. Ustaz ni boleh ke tak boleh? Walaupun dia pakai serban. Kalau saya tersesat sekali, kita doa lah, tak adalah. Kalau ada hujah saya yang menyeleweng, tuan-tuan buang. Tak usah ada panggil lah. Tak usah ada panggil. Sebab apa? Kita nak selamatkan. Dan perintah selamatkan diri kita dan ahli keluarga kita ni perintah Allah.
Allah sebut dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah sebut, selamatkanlah diri kamu dan selamatkanlah ahli keluarga kamu daripada dijilat oleh api neraka Allah. Macam mana nak selamat? Dengan akidah yang benar. Akidah yang songsang, neraka. Itu je. Mudah kita nak bicarakan. Baik, Sayyidina Ali berkata lagi, la khaira fi samti anil ilmi kama la khaira fil kalami anil jahli. Tidak ada kebaikan dalam diam daripada ilmu, seperti mana tidak ada kebaikan dalam perkataan yang jahil. Dalam bab ilmu pengetahuan tu duduk diam. Lagi tuan-tuan boleh sampaikan, nasihatkan, yang boleh kita nasihatlah. Orang-orang yang boleh kita nasihat. Kalau tuan-tuan dah berumur, nak nasihat anak muda boleh. Anak muda macam saya nak ni, kadang-kadang kita kena fikir tu macam mana kaedah aku nak tegur pakcik ni. Macam mana aku nak tegur pakcik ni, solat macam ni dia tak sah. Kita duduk sebelah dia tadi, dia tak baca tahiyat. Macam mana aku nak tegur? Dia diam. Ada saya jumpa kan. Sampai dekat tahiyat akhir, wajib baca. Pakcik tu diam. Tahu-tahu naik dah. Tak keluar sepatah. Nak kata bisu, bila habis solat, bila salam-salam, dia tegur saya, keluar suara. Macam mana? Diam. Imam bagi salam pun dia tak bagi salam. Bukan tak bagi salam, dia tak sebut perkataan Assalamualaikum warahmatullahi. Jom. Sudah, macam mana? Kita pula rasa berdosa. Jadi kita ambil inisiatif bila dijemput duduk di depan, kita buat secara umum. Tak sah kita kata, kalau kata bacaan rukun-rukun bacaan dalam solat, kita baca secara berbisik. Tak boleh, tak sah. Dia mesti keluarkan makhrajil huruf yang tepat, yang dapat didengari oleh telinga kita sendiri. Kalau bacaan sendiri. Kalau bacaan solat yang kita buat solat itu, bacaan yang kena pelankan suara. Contoh, solat zuhur, solat asar, rakaat terakhir maghrib, 2 rakaat terakhir isyak, kena mesti baca dengan mengeluarkan suara yang kadar suara itu, kuat kadar suara itu didengari oleh telinga sendiri. Tak boleh kita berbisik. Ataupun lepas imam baca waladdallin amin, kita diam. Bila kita tanya pakcik kenapa tak baca Al-Fatihah, walaupun kita faham Al-Fatihah itu ditanggung oleh imam, tetapi dia jatuh wajib juga dekat kita, kena baca. Pakcik baca dalam hati kata, tak sah. Assalamualaikum warahmatullahi, dia tak sebut, dia kali yang tak sah. Sebab itu pentingnya ilmu pengetahuan. Adanya ilmu bukan untuk kita hebat mengajar, tidak. Ada ilmu kerana ilmu itu akan memperbetulkan ibadah kita. Bila ibadah betul, barulah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ilmu bacaan yang bagus, itu akan memperbetulkan bacaan kita, rukun bacaan dalam solat. Saya jumpa imam banyak dan yang imam rawatib yang imam lantikan ini lain, dia akan temu duga, dia akan cek bacaan. Tapi selalu terjadi ini imam rawatib. Ihdinas siratal mustaqim. Syiro. Kalau nak kata Jawa, bukan Jawa. Jawa ni dia ada pelik sikit. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim bukan huruf qaf, huruf kaf. Mustaqim. Siratal ladzina. Syira ni apa? Syira ni apa? Kalau di Jordan tempat kami belajar, dia roti yang memang dimasak atas punggung kuali yang besar tu. Syira dia panggil. Ini semua tak ada ilmu tu. Ada yang memang lidah pun keras. Saya masjid tak ada dah keliling tu, nak pergi jauh tak sempat. Balik Jumaat, balik sekolah daripada hari Jumaat, memang itu je, ngam-ngam je masa. Bila pergi pula imam Allahu Akbar.
Bukan saya seorang kata jumpa ustaz yang senior-senior pun, ustaz apa di masjid tu ada seorang yang sama juga pendapat. Macam mana kita nak ubah? Subhanallah al-azim. Sebab itu perlunya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tu bukan saya nak tunjuk hebat, tak. Semua orang kena belajar ilmu pengetahuan supaya ibadah itu betul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak datang satu kebaikan kalau kita berdiam diri dalam ilmu pengetahuan. Tak tahu tanya, guna mulut kan tanya, bukan fitnah guru. Bukan fitnah ni apa dah mengarut ni. Padahal yang tak tahu dia dan dia malas menggunakan lidah dia untuk bertanya sehingga lahir kejahilan pada dia. Bila lahir kejadian mula fitnah guru yang mengajar dan sebagainya. Tidak ada adab dengan guru-guru kita. Subhanallah al-azim. Baik, habis tentang perkara itu. Berkata pengarang kitab, pesan Rasulullah kepada Sayyidina Muaz. Satu hari Sayyidina Muaz bin Jabal Al-Khazraji, beliau ni seorang ahli Madinah, memang menetap lahir pun di Madinah. Dia sahabat Nabi. Dia masuk Islam ketika berumur 18 tahun. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Wahai Rasulullah, pesanlah kepadaku sesuatu. Lalu Rasulullah SAW mengeluarkan lidahnya, tarik lidah. Yang mulia dan bersabda, kamu hendaklah menahan ini. Makna menahan ini, kamu kena jaga lidah kamu. Sahabat dia ada grade dia, ada grade A, ada grade B, ada yang banyak kerenahnya. Sayyidina Muaz ni dia pergi jumpa Rasulullah, gentlemannya sahabat Nabi. Dia nak tahu satu perkara yang menjauhkan diri dia daripada melakukan maksiat. Lalu bila dia tanya, ya Rasulullah, pesan bagilah aku satu nasihat. Nabi tarik lidah dia, keluarkan lidah kamu wahai Muaz. Nabi pegang lidah dia, Nabi kata, naklah kamu kena tahan benda ni. Benda ni fitnah boleh berlaku dosa yang banyak dengan menggunakan lidah. Naklah kamu tahan daripada menggunakannya untuk maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya penting. Isyarat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bertemu dengan Nabi nak ajar satu perkara kepada kita, menjaga lidah ini adalah sangat penting. Bukan benda yang ringan, berat nak melakukan. Nak tahan lidah ni berat. Dia berpunca daripada mana dan masuk ke sini. Macam best je, dalam hati pun berkata, macam best je cerita ni, aku pun nak masuk. Pergi masuk dalam kelompok yang menghina orang dan sebagainya. Dia pula tambah-tambah, itu pun aku nampak macam ni. Dia memang jahat gila dia tu. Memang orang kampung sebelah pun kenal dia. Kita tambah lagi cerita, walaupun betul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini tak tahu tu kan, ini perkara yang sangat kita kena elakkanlah. Kita duduk zikirlah apa yang tuan-tuan tahu, yang tuan-tuan pandai, yang tuan-tuan terima daripada guru tuan-tuan. Kalau tuan-tuan terima zikir daripada guru tuan-tuan, subhanallah, amalkan. Jangan duk banding, dia hebat pula, dia dapat zikir panjang pula, aku pendek je. Yang pendek itu kadang-kadang Allah terima. Yang panjang tu tak tentu ikhlas. Satu ketika sahabat Nabi, terlihat sahabat Nabi yang lain, dia baca qul huwallahu ahad sampai habis. Dia duk ulang, habis je ulang. Esok pagi dah menjelma, matahari dah naik, dia pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, semalam aku jalan, aku jumpa sahabat kita ni. Dia duk ulang baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis baca. Jadi sahabat pergi mengadu kepada Rasulullah, dan mengadunya dia kepada Rasulullah tu bukan nak perli sahabat yang duk ulang surah Al-Ikhlas ni, tak. Tapi dia nak tahu kenapa sahabat ni dia baca itu. Dan sangkaan awal sahabat yang mengadu kepada Rasulullah ni, dia sangka qul huwallah je pun bukan apa. Dia sangka macam tu.
Tapi bila mana dijawab oleh Rasulullah, dia mengadu pada Rasulullah. Rasulullah jawab, kamu tahu tak, membaca surah Al-Ikhlas ini, pahala dia menyamai orang yang membaca 1/3 daripada Al-Quran. Kita ada 30 juzuk Al-Quran. Kita bahagikan 3, tuan-tuan. 10 juzuk, 10 juzuk, 10 juzuk. Jadi isyarat jawapan Rasulullah tu nak bagi tahu kepada kita apa? Walaupun amalan sedikit, tapi dijanjikan oleh Allah Ta'ala pahala yang besar. Walaupun dia baca surah yang pendek, antara surah Al-Quran yang pendek, ada lagi yang pendek, tapi dia baca yang ni. Dia ulang sampai dia tertidur, besok dia bangun, dia baca lagi. Maka Nabi kata, pahala dia membaca surah Al-Ikhlas ini menyamai orang yang membaca 10 juzuk daripada Al-Quran satu malam. Nabi bila ditanya kepada sahabat, ya Rasulullah, Nabi sebut mula-mula, satu huruf kita menyebut daripada huruf Al-Quran 10 pahala. Dan bagaimana, sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana yang dikatakan satu huruf? Nabi sebut, bukanlah satu huruf itu seperti alif lam mim, tidak. Tetapi satu huruf tu dipanggil macam mana? Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya kalau satu huruf dapat 10 pahala, sebut alif lam mim 30 pahala. Dan kita tak akan tahu 30 pahala tu bukan menyamai RM30 300, tidak. Besarnya satu pahala ni wallahu alam. Allah sahaja yang tahu. Wallahu alam. Dan tak habis juga bab lidah ini. Jadi insya-Allah semoga kita menggunakan lidah kita ni untuk perkara yang baik, banyakkan zikir. Dan bulan Syaban, ulama panggil bulan Syaban ini dengan bulan Qari. Qari ini apa? Bulan membaca Al-Quran. Bukan tunggu Ramadan baru halaqah, tak. Diri kita ni start. Maknanya masuk dah, ni nak sampai kepada pertengahan dah bulan Syaban. Ulama gelarkan bulan Syaban ini sebagai bulan Qari, bulan membaca Al-Quran. Adapun dalam bulan Ramadan itu tentu nak tambah buat halaqah dan sebagainya, ada majlis khatam Quran, itu terpulang. Tapi start bulan Syaban ini adalah bulan Qari, perbanyakkan baca Quran. Dan tidak ada bulan yang lain yang Nabi banyak hari berpuasa di dalamnya melainkan bulan Syaban. Nabi start bulan Syaban dah puasa sunat, sambung dengan puasa wajib bulan Ramadan. Dan tak boleh kita berpuasa sunat setelah 15 hari bulan Syaban. Nak start sekarang, maknanya separuh awal. Walaupun sehari dapat daripada separuh awal daripada bulan Syaban, maka kita boleh berpuasa 15 ataupun separuh yang kedua daripada bulan Syaban. Tapi kalau kita baru nak start puasa sunat 16 Syaban, 17 Syaban, tak boleh. Ini kata pandangan ulama. Saya tak ingat apa sebabnya, tapi inilah yang diberi pandangan oleh para ulama kita. Wallahu alam. Mohon maaf terkasar bahasa, mohon maaf mengambil masa yang lama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.